الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليديه بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita merofak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Kita sambung bab yang seterusnya dari Adabut Ta'amuli Ma'al Quran karangan Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. Wa yustahabbul jahru bittilawah, dan disunatkan membaca dengan kuat ketika membaca Al-Quran. Wa yustahabbul jahru bittilawah lima rawa Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan disunatkan menguatkan bacaan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda bersabda, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabi sallallahu alaihi wasallam.
ma adhina Allahu li syai'in ma adhina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adhina di sini istama'. Tidaklah Allah mendengar kepada sesuatu seperti Allah mendengar bacaan nabinya. Wa fi riwayatin li nabiyyin, dalam riwayat yang lain li nabiyyin, jadi tanpa alif lam, bacaan mana-mana nabi, li nabiyyin. Riwayat yang pertama lin nabi, ada alif lam. Yataghanna bil Quran, tidaklah Allah mendengar kepada sesuatu seperti mana Allah mendengar bacaan nabinya yang melagukan Al-Quran. Baik. Wa qala sahibul lahu, dan berkata sahabatnya, lahu ni Abu Salamah. Berkata Abu Salamah, makna yataghanna, makna berlagu di sini adalah yuridu an yajhara bihi. Yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah dalam hadis ni, Nabi membaca dengan kuat, ay yajhara bihi, baca kuat. Cerita dia, hadis ini hadis sahih Bukhari. Hadis ni cerita Allah sangat suka mendengar bacaan nabinya yang membaca Al-Quran dengan suara yang diangkat, bukan suara yang terlalu perlahan. Allah suka, Allah sangat suka mendengar bacaan nabinya yang mengangkat suara dengan sederhana. Baik, jadi kita pun umat Nabi disuruh untuk mengangkat suara sedikit ketika membaca Al-Quran. Sekira-kira tidaklah sampai tidak kedengaran, tidak pula sampai mengganggu orang lain. Duk pi ambil Quran buhari hai, duk kat dapur, bini tengah duk buat sambai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak sesuai tempat, tak sesuai tempat noh. Betul, qari ni dia kena duduk jauh sikit pada rumah orang. Saya kebanyakan qari-qari kalau dia mengajak teranum di rumah, dia akan pakai mikrofon. Tapi kalau dia boleh kawal mikrofon tak apalah, kalau kuat sangat mengganggu. Baik, sambung. Wa qala al-Imam an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, nama betulnya Yahya bin Sharaf, meninggal di Nawa, Syria. Wa fi itsbatil jahri ahaditsu katsiratun, dan pada menetapkan sunnahnya mengangkat suara itu, di sana ada hadis yang banyak. Wa ammal atharu 'anis sahabati wat tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aktsaru min an tuhsar. Adapun segala athar, kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, juga perbuatan mereka, maka ianya banyak, terlalu banyak, min an tuhsar, daripada hendak dibataskan. Maksud dia terlalu banyak sehingga tak boleh kita nak sebutkan banyak sangat hadis, dan lebih banyak asar, riwayat-riwayat sahabat. Kata-kata dan perbuatan mereka menunjukkan bahawa mereka membaca dengan kuat. Wa ashharu min an tuzkar, dan ianya sangat masyhur, tidak perlu lagi disebut. Baik, jadi baca Quran bagi kuat sikit. Kita buka di rumah, kalau ada bilik khas lagi cantik, bilik kita sendiri. Bilik itu bilik ibadah,
Masuk dalam tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita duduk di bilik itu, kita nak kuatkan suara dengan nada mana pun, tidak mengganggu orang lain. Bagi ada bilik ibadah. Cikgu noh, insya-Allah. Mamu boleh noh, ada bilik ibadah satu. Tak ada buat looting lah rumah duduk atas. Buat tangga satu. Dia kena ada satu bilik. Kalau boleh kita tak mau siapa tahu amalan kita. Kita nak selawat berapa ribu, kalau boleh bini tak tahu. Kita nak baca Quran berapa juzuk, tak mau siapa tahu. Kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Balik dia abang, kita berapa banyak kita buat. No? Kita nak rahsia, nak tutup. Sampai satu umur kita tak perlu orang tahu apa yang kita buat daripada kebaikan. Buat kebaikan Allah yang tahu. Jadi dia memerlukan bilik untuk kita rahsiakan. Ni beli tasbih digital, habaq kat bini tengok. Aku meratik, ni boleh salawat 4,000 dah ni. Cerita ke orang apa? Dia cerita. An Ummi Hani radhiyallahu anha, daripada Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ni anak Sayyiduna Abi Talib. Sebut Sayyiduna pula. Anak Abi Talib, ayah saudara Nabi. Baik. Qalat, berkata Ummu Hani, sepupu Nabi, Ana asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail. Aku mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tengah malam. Wa ana ala arishi hadha, aku di atas tempat tidurku. Arish ni satu tempat yang dia ada macam kelambu. Wa ana ala arishi hadha, aku di atas tempat perbaringanku, aku mendengar Rasulullah baca Al-Quran. Wa huwa indal Ka'bah, sedangkan Rasulullah berada di Ka'bah, jauh. Ummu Hani, rumah dia taklah begitu jauh, tapi gambarannya Rasulullah dekat Ka'bah. Tapi Rasulullah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh dengar. Ummu Hani yang ada di rumah, dalam gelapnya malam boleh dengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالليل فقال, dan ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kuatnya bacaan Nabi di waktu malam. Lalu jawab Ibnu Abbas, kana yaqra'u fi hujratihi qira'atan law arada hafizun an yahfazha fa'ala. Kata Ibnu Abbas, sepupu Nabi ni, kuat bacaan Nabi ni adalah Nabi bila membaca di dalam bilik satu bacaan, kalau ada orang yang ingin menghafaz Al-Quran melalui bacaan Nabi, fa'ala, dia akan dapat menghafaz. Maksud dia bacaan Nabi itu didengar, sehingga kalau ada orang yang mempunyai kekuatan untuk menghafaz dan dia ingin menghafaz, dia dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh hafal. Macam saya, kalau saya sebut satu hadis, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, contoh, siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan uji dia. Hadis sahih Bukhari. Saya ulang, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang dengar dengan suara kita yang kuat, dia dah boleh hafal.
Apatah lagi sudah ada gambaran hadis lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, Allah bagi dia faqih, faham agama. Jadi dia nampak dah keratan hadis yang dia dah hafal sudah ada pada hadis yang baru dia dengar. May yuridillahu bihi khairan, sama. Cuma yang nu yufaqihu fid din, yang ni yusib minhu. Ada nampak? Jadi Rasulullah kalau dia baca Quran, katalah Nabi baca amma yatasaalun, dengar jelas, orang yang ingin hafal dia boleh hafal. Dan kita kena faham, orang Arab pada zaman Nabi dia terkenal dengan hafazan. Jadi mereka adalah umat yang buta huruf. Tidak ramai yang boleh membaca, boleh menulis. Nabi sendiri pun adalah Allah sebut dalam beberapa surah An-Nabiyyal Ummi, alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nabi itu Nabi yang ummi, la yaqra'u wa la yaktub, tak boleh baca, tak boleh tulis. Dia orang yang macam ni. Generasi Nabi, sahabat ini, bila mereka tak tulis, mereka akan menghafaz. Kita bila kita buat transaksi, kadang-kadang 6 digit mai kita, 6 nombor, tak boleh hafal. Pasal kita biasa tulis, terlalu membiasakan diri menulis, kadang-kadang jadi tak ingat. Ya, cuba tengok nombor plate kereta depan, apa yang berapa? PLL 4335, apa? Latih, sup dia duduk pusing, apa? PLL, ini nombor siapa pun tak tahu ni. Kena supaya dia bergerak. Zaman Nabi mereka tak membaca, jadi ingatan mereka kuat kerana mereka ada latihan, mereka dengar benda tak tangkap. Sebab itu sahabat ramai hafal Quran, yang boleh menulis sikit, tapi yang boleh menulis pandailah. Penulis wahyu seperti Abu Bakar bukan cuma Abu Bakar boleh baca, Zaid bin Thabit dan yang lainnya, itu memang orang yang mahir menulis. Baik, jadi kelebihan orang yang tidak pandai menulis ni adalah ingatan yang sangat kuat, kerana mereka banyak mengingat daripada menulis. Bahkan semuanya menggunakan ingatan. Mamak nasi kandang, abang mau ada apa? Apa ada? Nasi goreng ada, mi goreng ada, tom yam ada, tom yam campur ada, dia bawa keluar semua. Tosai ada, cakotiau ada, semua ada. Dia sebut lagi nama apa, ada. Kita order pun dia ambil order dengan otak dia ingat. Tapi tak tahu lah ni si kanak ni kok lupa dah. Tulis kena isi kat borang kan. Si kanak pagah nak apa. Kalau selalu guna hafazan, dia akan kuat, dia akan tajam. Baik, jadi tak heran dalam hadis ni Ibnu Abbas kata, kuatnya Nabi baca, Nabi duduk dalam bilik membaca satu bacaan, lau arada hafizun ay yahfazaha fa'ala. Kalau ada seorang hafiz yang ingin menghafaznya, maka dia akan menghafaz apa yang Nabi baca. Satu, kerana Nabi baca dengan kuat dan jelas. Yang kedua, kerana orang di zaman itu ingatannya kuat, sehingga kadang-kadang cukup dengan sekali mendengar sesuatu tak lupa. Wa an Alqamah qala bittu 'inda Abdullah bin Mas'ud dhata laylah faqalu kayfa kanat qira'atu faqala kana yusmi'u ahla ad-dar. Daripada Alqamah kata dia, aku tidur di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada satu malam. Lalu mereka bertanya, yakni bertanya kepada Alqamah, bagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud? Lalu Alqamah menjawab, kana yusmi'u ahlad dar, dia memperdengarkan bacaannya kepada ahli rumahnya.
Maksudnya Abdullah bin Mas'ud bila dia baca Al-Quran, ahli rumah dia dengar dia baca Quran. Dia baca Quran. Kita hari ni kita baca Quran, anak buka TV, kita pepelankan suara baca Quran kita, TV kuat. Yang betulnya ayah hang baca Quran, yang hampa buka TV kuat pasal apa? Macam tu betul. Betul no. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang fizikalnya rendah, kita dah sebut dulu. Kalau dia berdiri, sahabat lain duduk, sahabat lain mampu melindunginya. Rendah. Tapi Abdullah bin Mas'ud antara sahabat yang mampu mengeluarkan fatwa selepas wafat Rasulullah. Antara sahabat yang alim, bukan hanya bidang yang lain, fiqh dan selainnya, bahkan beliau adalah seorang sahabat yang Nabi kata, kalau kamu nak baca Al-Quran tepat seperti mana Al-Quran diturunkan, maka ikutlah bacaan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ni. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni, dia dalam rumah dia baca dengan kuat sehingga ahli keluarga dia mendengar. Ini cerita Alqamah yang bermalam di rumah sahabat besar ini. Wali anna al-amala fihi akthar wali anna faidatahu aidan tata'allaqu bi ghairihi, dan ia adalah kerana amal padanya lebih banyak, perbuatan padanya lebih banyak, dan faedahnya juga bersangkut dengan orang lain. Fal khairul muta'addi afdalu minal lazim. Kebaikan yang melampaui orang lain lebih afdal daripada kebaikan hanya untuk diri sendiri. Wali'annahu yuqidhu qalbal qari, kerana bacaan yang kuat ini akan membangkitkan hati pembacanya itu sendiri. Wa yajma'u himmahu ilal fikri fih, dan menghimpunkan konsentrasinya untuk berfikir tentang ayat. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan membawa pendengarannya kepada bacaan itu. Wa yatrudun nauma, dan mengusir mengantuk ataupun perasaan ingin tidur. Wa yazidun nasyat, dan bertambah kesegaran. Wa yuqidhu ghairahu min na'imin wa ghafirin wa yunashituhu, dan menyedarkan selainnya, yakni selain pembaca, daripada kalangan orang yang tidur dan yang lalai, dan memberikan semangat padanya. Muslimin muslimat rahmati Allah. Al khairul muta'addi afdalu minal lazim. Kebaikan yang meratai orang lain lebih afdal daripada kebaikan untuk diri sendiri. Bila seorang tu baca Quran pelan-pelan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kebaikan tu untuk dia. Tapi bila dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kebaikan tu sekarang sudah sampai kepada orang lain, sampai pada orang lain. Maka yang sampai pada orang lain itu lebih baik. Dan kemudian di sini yang mana pengarang petik daripada Ihya Ulumuddin Al-Imam Hujjatul Islam, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, disebut beberapa kelebihan baca kuat. Yang pertama, orang yang membaca itu sendiri hatinya disedarkan. Bacaan yang kuat menyedarkan hati dia. Dia jadi
sedap dengan bacaan dia. Orang yang baca pelan dia bahaya. Tapi kadang-kadang saya heran tu imam baca doa kuat, dia boleh tidur. Kadang-kadang sama lepas subuh cukup syok tidur. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, dandan mata nak katuk. Dandan duduk main kuyu tu. Imam doa Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia pun duduk dulu. Lepas tu imam doa panjang. Imam doa panjang, dia dapat banyak sangat, dia jatuh tangan. Doa saya tak doa panjang Syekh. Sederhana lah. Tu imam tadi bagus, baca doa pun bagus. Kalau panjang sangat, dia turun. Tu imam kampung-kampung tu rajin, dia karang semua doa. 30 doa masuk. Jemaah ni tak faham. Lepas tu jenis main mata mengantuk lepas bagi salam imam. Mati. Allahumma ghfir lana tu doa amin bunyi. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Dia amin paling kuat. Sambung lagi. Allahumma ahyina bil iman. Amin. Juga slow dah. Wa amitna bil iman. Amin. Rabbana hab lana. Amin. Lepas tu amin. Tak dapat banyak letak bawah. Sedap balik bila Rabbana atina. Rabbana atina sedap balik. Bukan kata dia duk tunggu tahlil habis pun Rabbana atina sedap balik. Dah. Tapi tahlil dia awal sikit dia tang afdhalul zikr tu dia bangkit balik. Afdhalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bangkit sat. Mati tu imam lama sangat la ilaha illallah tidur balik. Tidur balik lah. Tapi orang lelaki dia mudah tidur. Orang perempuan dia payah sikit tidur. Sambung balik pergi keluar tak tajuk lah. Satu kata Imam Al-Ghazali, baca kuat ni dia menyedarkan hati. Yang kedua, menghimpunkan himmahnya, kekuatan, konsentrasinya untuk berfikir pada Al-Quran itu. Dia akan lebih fokus. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dia tidak ada kekuatan untuk nak memikir. Baca kuat sikit, dia akan timbul rasa konsentrasi. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan pendengarannya akan dipalingkan ke arah Quran yang dia baca. Yang keempat, menghilangkan mengantuk. Yang kelima, membangkitkan nasyah, cergah. Yang keenam, menyedarkan orang lain di kalangan orang tidur dan juga orang lalai. Sambung. Kita di media sosial, di TikTok, kadang-kadang main ayat Quran, ada huraian ustaz ke huraian, kadang-kadang baca Quran saja satu ayat dia tapi sedap. Tiba-tiba satu ayat dialunkan oleh seorang qari. Kita dengar pun kadang kita pun boleh melintik mata. Ya, kita dengar pun sedap mana. Dengan sound yang ada sedap. Dengar pula qari yang baik baca, sampai ke hati dah, sampai. Pentingnya kuat suara, apatah lagi dengan baiknya alat pada hari ini yang kita gunakan untuk menyampaikan suara yang baik itu.
An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi berkata kepada Abu Bakar. Saya rasa macam baca mungkin di tempat lain. Marartu bika wa anta taqra wa anta takhfidhu min sautik. Nabi kata, aku lalu berdekatan denganmu dan kamu membaca Quran dan engkau merendahkan suaramu. Faqala, maka kata Sayyiduna Abu Bakar, inni asma'tu man najaitu, aku cukup dengan memperdengarkan, aku cukup memperdengarkan bacaanku kepada orang yang aku bermunajat. Yakni aku hanya memperdengarkan bacaanku kepada Allah, aku bermunajat hanya dengan Allah. Buat apa aku kuat-kuat? Aku hanya nak Allah dengar bacaan aku. Nabi kata kat Abu Bakar, irfa' qalilan, angkat sikit suara. Suara tu bagi kuat sikit. Betul lah hang munajat dengan Allah, tapi bagi kuat sikit suara. Siapa habis hadis ni kita azan. Wa qala li Umar, marartu bika wa anta taqra wa anta tarfa'u sautak. Kata Rasulullah pada Umar pula, aku lalu di sisi kamu, kamu sedang membaca dan engkau menguatkan suara. Nabi ini dia rajin berjaga malam tengok keadaan rakyat. Jadi dia lalu di rumah sahabat-sahabat ni, sahabat ni sedang membaca. Nabi kata, aku lalu dekat dengan kamu wahai Abu Umar, kamu angkat suara kamu ketika bacaan Quran. Qala, kata Umar, inni uqidhul wasnan wa atrudu syaitan. Aku ingin menggerak orang yang tidur. Aku ingin menggerak orang yang tidur. Wa atrudu syaitan, dan aku ingin mengusir syaitan. Qala, kata Nabi, ikhfid qalilan, rendahkan sikit suaramu. Sunan At-Tirmizi. Baik, insya-Allah kita berhenti sedikit noh. Kita berhenti di sini dulu Ustaz. Kita sambung balik sikit. Baik Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا
العلي العظيم. حي على الفلاح حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد بسيد الفضل والشرف ووجهته وابعث مقاما محمود الذي إنك لا Baik, kita habis sikit satu rangkap pendek. Wal jahru aidan, wal jahru afdalu aidan li'annahu aktharu ta'thiran fil qalb. Dan membaca kuat itu juga lebih afdal, lebih utama, kerana ia lebih memberi kesan pada hati. Wa anasu li nafsil qari, dan lebih memberi ketenangan pada jiwa pembaca. Waliman haulal qari, juga kepada mereka yang berada di sekeliling pembaca. Khususan usratahu, terutamanya keluarganya, keluarga pembaca. Fa innal ayala yantafi'una biqira'atihi fawran, kerana keluarga itu sudah pasti dapat mengambil manfaat daripada bacaannya dengan segera. Wa kadza 'indama takunu imra'atuhu mamnu'atan minal qira'ati lil haid wa nahwi, begitulah juga baiknya bacaan yang kuat ini ketika isterinya itu dilarang dari membaca Al-Quran, yakni kerana haid dan seumpama haid. Atau kanat la tujidul qira'ah, atau isterinya itu tidak memiliki bacaan yang baik, tidak pandai membaca. Atau kana al-wildanu sigharan, atau kerana anak kecil itu masih kecil. Au yantaqilu as-sawtu ila jarin qaribin yulinu qalbah, atau berpindah suara itu sampai suara itu kepada jiran yang dekat, lalu melembutkan hatinya. Wa yanzajiru amma huwa fihi min ithmin, dan memberi peringatan atas apa yang dia lakukan padanya daripada dosa. Habis no? Baik, jadi ini huraian pengarang Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. Dia kata bila kita baca kuat, satu, memberi kesan pada hati, benda tu sampai, dan memberi ketenangan pada pembaca dan orang sekitar pembaca, terutamanya keluarga pembaca. Kalau ayah baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, balik semayang subuh berjemaah. Sembahyang subuh ni balik dengan zimmatullah, penjagaan Allah. Dengan apa, di masjid, di surau, sembahyang berjemaah. Subuh ni malaikat hadir sama. Malaikat yang bertukar giliran. Subuh dan nasak, malaikat bertukar giliran.
Bila subuh, malaikat yang telah bertugas di waktu malam, dalam hadis Bukhari sebut perkara ni, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Tukar giliran malaikat malam, malaikat siang. Malaikat yang sepanjang malam telah bertugas, bila subuh dia hadir sembahyang jemaah. Malaikat sembahyang ke tak? Wallahu alam. Malaikat bukan makhluk yang ditaklifkan sembahyang. Dia ada tugas masing-masing sampai wahyu, jaga rezeki. Malaikat hadir. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar, yakni solat subuh, disaksikan. Quran yang dimaksudkan adalah semayang tu sendiri. Bacaan Quran yakni semayang subuh tu sendiri. Dahlah malaikat mai berimpun. Malaikat yang akan bertugas pagi hadir juga pada waktu subuh. Malaikat yang telah selesai bertugas malam hadir juga. Dia balik rumah, ayah tu balik rumah, masuk dalam rumah tadi dengan keluar bismillah, tawakkaltu Allah, balik-balik masuk bilik baca Quran. Rumah tu bercahaya. Bayangkan kalau dalam rumah kita tak ada orang. Dia yang ni yang kita kena risaukan. Kita balik Isyak tadi, semua anak pegang handset, tengok TV, seorang pun tak pegang Quran. Saya sendiri bersama. Ni saya kata kat isteri, perasan dah 2-3 hari ni tak ada seorang pun di antara kita pegang Quran ni. Dia jadi satu masa kita tak sedar, mayang semayang tapi tak ada seorang pun dalam rumah pegang Quran. Hak ni main game, hak ni duk tengok TV, tengok kartun. Hak saya pun tak ada, duk kalut, duk type. Kita kena, tak apalah 3-4 hari peringat balik. Ni ada orang 3-4 tahun, 30 tahun keluarga dia mati daripada bacaan Quran. Tak ada siapa dalam rumah dia, semua tu duk prepare apa yang nak buat masuk dalam TikTok, duk tengok TV fashion mana. 30 tahun lalai, mati hati. Kal baitil kharib, Nabi kata seperti rumah yang roboh, orang yang tak ada hati dia Quran, hafazan Quran tak ada. Hati-hati. Sambung balik. Jadi bila seseorang tu baca Quran, baca kuat, dengar ahli keluarga dia dengar Quran, walau hanya seorang baca tapi dengar, ambil manfaat. Terutamanya bila isteri tu tak boleh baca Quran. Orang perempuan bila dia haid, dia bukan hanya tidak boleh menyentuh Quran, masul Quran, bukan hanya tak boleh mengangkat Quran, hamlul Quran, dia tak boleh juga qiraatul Quran, baca Quran tak boleh. Perempuan dia tak boleh. Masa tu suami dia baca, jadi dia untung, dia dengar bacaan suami dia, dapat pahala mendengar. Atau dia memang perempuan yang tidak pandai baca Quran, atau dia tengah kalut dengan anak kecil, dia nak baca tak dan duk penat anak balik kerja, pergi ambil anak di nursery, lepas tu balik rumah tengok nak makan apa malam apa semua. Penat tuan, penat. Jadi bila suami tolong baca, dia sambil-sambil duk salin pampers anak ke, maka dia boleh dengar bacaan, dapat pahala. Ataupun jiran-jiran pula dapat pahala. Jadi yang ni nak abang kata, sebenarnya kalau kita baca kuat tapi tak mengganggu, tapi jiran dengar lah, tak berdosa pun, sebenarnya boleh jadi dapat pahala. Jiran-jiran kan, kita duduk rumah sini, dengar lah kalau baca sebelah. Bangang no, dengar. Kalau kita makik malam ke, dengar lah jiran tepi rumah no baca. Dengar? Tak dengar no, dia kedap. Kena kuat lagi pakai speaker. Riak sikit lah no. Tahajud 4 pagi buat bubuh mikrofon no. La ilaha illallah. Esok satu taman, siapa zikir malam 4 pagi no, bagus warak bulan geruk taman. No. Subhanallah. Jadi sebenarnya bagi dengar jiran tu tak ada masalah. Cuma jangan kuat lah, jangan kuat. Tengok jiran kita. InsyaAllah baik. Jadi, dan boleh juga jiran yang duduk sebelah, kalau dia tengah buat dosa, dia dengar Quran, dia Islam, mungkin dia rasa, ya Allah, aku buat dosa, ni Quran dialunkan, dia tak jadi buat. No, insyaAllah.
Baik, cukup sampai di situ cerita dia. Kesimpulan dia, baca Quran kuat itu disuruh, cuma jangan terlalu kuat, keterlaluan, jangan sampai mengganggu orang lain. Setakat dengar jiran-jiran yang terdekat tidak ada masalah. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang di sana atas lemah kurang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, zuriat-zuriat kami ya Allah, serta seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini, tenangkan hati kami dalam menempuh segala ujian-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkan rezeki kami di dunia dan berkatilah di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau serahkan pergantungan hati kami dalam urusan rezeki dan selainnya kepada mana-mana pun daripada makhluk-Mu ya Allah. Kami hanya ingin bergantung dan berpaut padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di akhirat sana ya Allah. Tenangkan hati kami di sana ya Allah. Anugerahkan kami syurga-Mu ya Allah. Anugerahkan kami redha-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bis sabr. Allahumma ati nufusana